dekat hotel lah, ada dekat PD tu, aku tak nak beritahu kat ni kan. Okay. Dia hotel tu tak famous, tak famous sangat, tak dikenali sangat. Dia tengah-tengah. So time tu aku menunggu member aku suppose 6 orang juga pergi. 2, 4, 6. So bilik aku kena tunggu member aku daripada KL sampai. So dia tak lambat. Dan dia sampai pun macam aku sampai malam pun lepas aku balik kerja. Shift aku settle lepas aku 10. Okay. So aku macam tak apa kau datang kan. Okay, datang tak apa, jangan bagi aku tidur seorang. Tapi dah dekat hotel tu masing-masing dah dinner, dah apa, dah masing-masing dah buat hal masing-masing lah. Dah masuk dalam bilik masing-masing. So aku duduk dalam bilik aku dengar orang flush. Okay. Itu je macam tak nak. Tiba-tiba Aku tengah lepak tengah-tengah kemas-kemas baju, macam kemas-kemas apa semua. Aku dengar orang flash. Mungkin aku macam sebelah kot. Okay, buat dulu lagi. Tu aku tengah buat mengemah lagi. Tengok TV, tengok phone apa benda semua. Aku dengar ketuk pula. Okay. Ketuk pelik sikit lah. Ketuk dia macam tak aku normal. macam paksa jangan nekan-nekan. Jangan nekan-nekan nak buka pintu ni kan. Lepas tu dekat hotel punya pintu kan ada yang boleh tengok. Bulat tu. So aku tengok normal lah, tak ada. Aduh. Aku dah macam okay, mungkin housekeeping sebelah kot. Aku macam banyak positifkan diri tau. Tu yang lagi membuatkan aku rasa macam nope. Aku gerak. Okay. TV kuat. Tiba-tiba. Aku macam nope. Aku keluar, aku pergi mobil aku sebelah. Aku tidur dengan kau sampai dia sampai. Memang nak kacau lah tu. Itu memang nak kacau. Itu macam salah apa aku? Aku bagi salam. Aku baca 3 kul. Aku macam Tapi masih lagi kan. aku tepuk-tepuk bantal lah benda semua, buat amalan-amalan yang mak aku suruh. Sebab SOP kau dah ikut lah. Semua aku SOP dah ikut. Mana lagi salah ni? Tak apalah, aku biar dulu lah. Tu memang aku sampai malam tu. Memang aku sampai malam tu TV tu tutup. Kau keluar tak tutup? Aku memang dah tengok gitu-gitu aku belah apa benda semua kan.